Ada air raya, sama air raya, sama air raya. Ada air raya. I have numbers. Mari kita mental. Abadi Travel and Services Sdn Bhd adalah merupakan syarikat pengembara ibadah inbound dan outbound yang berkonsepkan Muslim Travel beribu pejabat di Bayu Tinggi, Kelang, Selangor. Pakej ibadah umrah dan ziarah, badal haji dan umrah, pakej korban dan akikah. Jom tempah sekarang dan isikan kami menyantuni anda dalam merealisasikan ibadah umrah dan ziarah anda, insya-Allah. Brown, sihat Tapi duit raya. mana duit raya? Tunggu dari kita hari. Bismillah. Raya. Sama air raya mati batin. Lama tak jumpa. 4 tahun rasa. Dah makan dah? Ya, biar lu bang. Nanti play video-video lah. Kalau tak apa. Balikkan aku ambil. Baju ni ada 2 je kat Malaysia. Pray 4 ni. Satu ke apa baik? Wak Alfonso. Satu lagi yang ni. Waalaikumsalam. Sihat? Last guna. Boleh simpan dah ni. Last guna dah. Boleh print. Dah last dah. Boleh eliminate ni. Untuk kali yang terakhirnya musim ni kita tengok MBPJ. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangku Menyokong, episod terakhir. Sedih lah untuk tahun ni, musim 24-25. Malam ni game last, Selangor untuk berbicara MFC. Selangor dah confirm tanggal kedua. InsyaAllah kita akan ke ACL 2 sekali lagi untuk musim 25-26. So malam ni tak tahulah, mood bola sepak Selangor Malaysia ni memang makin berubah. Slow, tak ada orang. Orang masih kurang, orang sibuk beraya. So apa pun kita sambung, kita tengok dari Bangku Menyokong. Dari kau epic, tak ada gangguan, tak perlu edit. Ha? Saya punya abang. Ya ke? Alamak. Kau nak abang ambil gambar ke apa? Kau nak ambil gambar Sabar. Kita ambil gambar dulu. 1. Sekejap 1, 2, 3. Betul. Okey, satu. 1, 2, 3. Okey. Cantik. Dekat ada.
Senalti. Tamat separuh masa yang pertama 0-0. Penalti Rooney tak gol, tak boleh skor. Rooney penalti beliau telah disamakan oleh penjaga gol Bidan M. Rooney kekal dan so memang overall untuk separuh masa pertama 45 minit ni Selangor yang conquer. Kita harapkan second half Selangor last game lah, kita nak menang lah 3 mata, takkan nak draw ataupun kalah. At least kita nak menang, kita memang nak menang. Adios. Pembukaan baru masa yang kedua, minit ke-48, Fortes dia menjadikan gol. Kedudukan sementara 1-0. Lawa tu gol dia, ini dah out. Siapa nama tadi? Ya Allah, Orozco ke Orozco tu? Tak perasan rasa macam Orozco. Assist by Daniel Asri. Alhamdulillah, 2-0.
Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Tamat season 2024-2025. Game last ni Selangor menang 2-0, Fortes dan Roscoe. Cuma tadi kita tengok Miki MU menang. Kita sokong bola sepak tempatan, bye. Miki macam injet tadi. Masa keraian lap of appreciation tadi macam tak nampak pun Miki. Kita doakan Miki sihat je, tak ada apa-apa yang teruk. Terima kasih juga dekat Safwan, Daniel Asri ya? Daniel Asri assist. Oh, ya, Daniel Asri assist. Last kan dia. Dengan siapa dari Yan. Itu dah confirm last, dah habis. Apa lagi? Itu je lah kot. Terima kasih dekat korang semua yang terus support Super TV, terus support Aliwan. Season ni dah habis kan? So nak season baru, JC baru. Oi, lawa JC baru kan. Belum apa-apa dia dah, JC baru lawa. dia dah bagi ni dah. Korang boleh dapatkan bila tidak nak habis, korang boleh dapatkan cepat. JC Tengah offer ni. Tengah offer. Cepat sebelum bateri habis. Amy nak cakap apa? Saya tahun depan jual kuaci. Alright, itu je. Terima kasih banyak-banyak. Terus sokong bola sepak tempatan, terus sokong Selangor FC, terus sokong Harimau Melaya. Itu je. Terima kasih buat korang semua. Kita jumpa musim akan datang. Tapi game Malaysia bulan 6 nanti, InsyaAllah. Alright, bye-bye. See you soon. Selamatnya Harimau Melaya, Selangor sampai mati dan berjaya. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Selangor nombor 2. Tahun depan insyaAllah nombor 1. InsyaAllah, harap-harap doa tu percuma. Bye-bye. See you soon.